kita akan mengulangi kesilapan orang-orang terdahulu. Katanya pakar keuangan negara kita Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi Ali bagi tahu kalau ada mana-mana pihak pandai analisis harga emas, pasti betul, pasti salah. Maksudnya tak ada orang tahu harga emas paling murah. Tak ada tuan puan. Harga emas paling murah apabila ia jadi sejarah. Jadi bermulalah hari ini supaya kita selamat daripada tingginya harga 3 hingga 5 tahun akan datang insya-Allah. Kalau nak saya bantu, daftar sahaja Ali Public Go secara percuma di bio TikTok saya. Tak payah bayar. Saya akan bimbing sebaik mungkin. Tuan puan, kalau kita tak bermula hari ini tak bermula sekarang, tak sedar sekarang, kita akan mengulangi kesilapan orang-orang terdahulu. Selepas 3 tahun berpencen, terpaksa kerja kembali. Sebab apa? Sebab memerlukan duit untuk teruskan hidup. Memerlukan pendapatan. Kalau kerja sebab hobi, sebab boring, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau kerja sebab terpaksa, itu yang macam-macam penyakit datang. Itu yang kita tak nak. Katanya pakar keuangan negara kita Tuan Azizi Ali, cuma ada 2 golongan pesara. Cuma ada 2 sahaja. Pertama, pesara. Kedua, pesara yang hidup selesa. Saya cuma terangkan untuk kita menjadi pesara yang hidup selesa. Untuk kita menjadi pesara yang hidup selesa tuan puan, kita kena mula menyimpan daripada sekarang. 15 tahun ataupun 20 tahun sebelum berpencen, kita akan menjadi pesara yang hidup selesa. Mudah cerita. Tuan puan sediakan ni, 1 dinar ni 4.25 gram sebanyak 150 keping. InsyaAllah kita akan menjadi pesara yang hidup selesa. Kita usaha dulu, baru kita tawakal, itu baru betul.